Nampak sedap. Jom kita try rasa. Dalam video ni, saya nak bawa korang review bahagian luar Masjid Al-Hasanah. Konsep lanskap masjid ni lebih kepada taman tropika. Dia macam ada ala-ala Bali dan Nusantara sikit. Ada kerusi dan juga gazebo untuk berehat. Banyak elemen air dekat sini. Ikan-ikan tropika pun ada. Beberapa titi kayu dan batu. Dan yang paling penting, pohon-pohon daun lebar tu. Kubah dalam hijau. Halaman pula penuh kehijauan. Okey, jom tengok business area dia pula. Laman Cafe Al-Hasanah ni ada beberapa gerai. Ada kopi budak-budak hipster, pau panas, aiskrim, air balang, masakan panas. Minta je dia terus goreng. Tapi kali ni saya nak review nasi lemak Mama Papa ni. Kat sini korang boleh custom nasi lemak dengan ikan goreng, ayam rempah, ayam kicap, semua ada. Saya ambil nasi lemak telur mata RM4.50 ditambah lagi dengan air sirap lemon RM1. Ginilah rupanya. Sambalnya ada rasa cili yang cukup dan tak pedas sangat. Budak-budak pun boleh makan nasi lemak ni. Nasinya harum, ikan bilisnya halus dan garing. Sebab itulah kami geng Yayasan Ikhlas biasa lunch kat sini lepas solat Jumaat. Okey, jumpa dalam next video. Saya nak cerita bahagian dalam masjid pula.